Malaysia kita ini di bawah kerajaan Madani sebagai pusat penyebaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cemburulah hamba sebut kerajaan Madani. Nama cemburu pula. Jadi isu pula. Nama dia. Kerajaan Madani, nama dia. Apa kita dah pelik dengan namanya? Dulu Islam Hadari dah. Lepas tu Islam tu, Islam ni. Ini. Lepas tu satu Malaysia ni pula kerajaan Madani. Nama-nama ni. Kalau kita duk balah nama, bertekah nama, beratlah. Di Malaysia ni pun nama. Ada nama terhadap 3 nama. Abdullah, Umar, Abdul Aziz, atas seorang. Ramai amba buat tahnik di Pondok Moding amba. Berapa nama? 3. Abdullah pun nama anak dia yang sama. Abdul Aziz pun nama anak dia yang sama. Abdul Rahman pun anak dia yang sama. Kita kena balas masalah. Jangan dok balas. Jangan dok bertak. Jangan kita dok tekar sama sendiri. Pecah Allah sama sendiri. Dengan sebab kerajaan sekarang, dia nama kerajaan dia, kerajaan Madani. Kemungkinan kalau amba jadi Perdana Menteri esok, dah. Kemungkinan amba nama pula kerajaan Maki. Sebab amba ni orang panggil Syekh Wazir Al-Maki. Tak ada masalah apa. Sebab kita kata nama ni Islam, nama ni bukan Islam. Tengoklah saudara-saudara kita di Indonesia. Ada daripada nama tu tak, kita tak kenal agama dia. Tapi mereka semua Islam. Yang pentingnya pergerakan ini pergerakan resmi kerajaan. Resmi dianjurkan oleh kerajaan. Kebetulan kerajaan yang menganjurkan perkara ini sekarang adalah kerajaan Madani. Yang jadi isu pula. Kamu sebut kerajaan Madani. Sebab apa? Dengan sebab ketika ada orang PAH ni, sebutlah. Orang PAH ni, kalau kamu sebut kerajaan Madani, deraka ke PAH dia. Ada orang PAH lah ni dah. Maaf lah. Nak ianya. Kalau kamu sebut kerajaan Madani, kata Syekh Wazir ni, deraka dah ke PAH. Terbalik dah. Pergi sokong kerajaan Madani. Kerajaan mana saja dilantik oleh Agung, yang Pertua Agung, mesti kita kena sokong, dia kena beri dokongan dan pengakuan sebagai kerajaan kita. Kalau kita tak mengaku kerajaan yang dilantik oleh yang Pertua Agung, kita puasa kepada istihar. Tak. Istihar puasa kepada istihar. Yang Pertua Agung. Raya haji, raya Pertua. Apa dia? Juga Ibu Tuan Agung. Berarti kerajaan mana saja